lagi kita di podcast Sejati Production. Saya Aira Zulaika, hos anda pada hari ini. Saya membawa 3 tetamu khas iaitu Afina daripada 5Z, Zahra daripada 5Z dan Ainul daripada 5 Millennials. Tajuk podcast hari ini adalah guru inspirasi saya. Siapa guru kegemaran anda? Guru kegemaran saya adalah Cikgu Haida kerana cara dia mengajar sangat lemah lembut. Guru kegemaran saya pula Miss Ain, sebab dia juga mengajar saya dengan paling lembut. Dan saya, guru kegemaran saya ialah Cikgu Rosita kerana dia agak tegas tapi ada kasih sayang. Apa subjek yang guru itu mengajar? Subjek yang guru itu mengajar adalah Bahasa Melayu. Guru itu mengajar bahasa Inggeris. Kalau guru itu pula mengajar Bahasa Melayu. Soalan yang terakhir, apa nasihat guru itu bagi yang kamu paling ingat sekali? Belajar rajin-rajin supaya nanti boleh dapat kejayaan. Buat kerja sekolah. Kalau saya, jangan makan dalam kelas. Terima kasih kepada Afina, Zara, Ainul atas podcast hari ini. Berakhir sudah podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Sejati Production. Bye! Okay.